Apa beza gold bar dengan dinar ni? Inilah soalan yang kerap kali saya terima. Gold bar dan dinar ni tuan-puan tidak ada beza dari segi sudut potensi keuntungan. Sebab kedua-duanya diperbuat daripada emas yang berketulinan 999.9. Yang membezakan harga emas dinar dan gold bar ni adalah berat. Dari segi bentuk pula, gold bar ni bentuknya petak, dinar bentuknya bulat macam shilling. Berat gold bar biasanya genap, tiada titik perpuluhan. Berat dinar pula ada titik perpuluhan. Itulah perbezaan yang kedua. Dalam pemilihan emas pula, nak pilih yang mana satu? Sebenarnya, tuan-puan boleh target menabung emas dalam akaun Gap dulu dan keluarkan kedua-duanya atau mana-mana yang tuan-puan berminat bila dah capai target. Ada gold bar 100 gram sekeping macam ni, boleh jadikan modal deposit untuk beli rumah yang bernilai sekitar RM400,000. Ada 2 keping 10 dinar macam ni pula, boleh jadikan sebagai modal untuk tuan-puan pergi haji. Tak usah memilih. Yang penting penuhkan tabungan emas setiap bulan dengan cara top up dalam akaun emas Gap Public Gold. Tuan-puan boleh bermula serendah RM100 je untuk capai 20 dinar pertama ataupun 100 gram yang pertama. Klik link di bio untuk buka akaun percuma. Saya guide tuan-puan sehingga faham.